Terima kasih sayang. Ini yang susah pasangan nak buat. Kenapa Ustaz? Saya nak kena terima kasih kat dia. Memang kerja dia. Kerja dia masak setiap hari. Masak untuk suami setiap hari. Apa yang saya nak, dia kena masak. Yang si isteri pun cakap, kenapa saya nak kena terima kasih? Sebab itulah dalam Islam, suami yang cari rezeki, suami yang kena mendidik, suami itu kena buat. Kenapa perlu saya nak terima kasih? Sebab dia ajar saya baca Quran. Kenapa saya nak terima kasih? Sebab dia ajar saya sekian-sekian. Kenapa saya nak terima kasih? Sebab memang kerja dia cari rezeki. Nak, kalau awak terima kasih, tak rugi pun kan? Kalau awak terima kasih, ada tak add value kat diri pasangan tu? Rasa best tak? Lepas masak, laki kita cakap terima kasih. Balik kerja, walaupun sama-sama kerja, balik kerja, kita cakap, bang, terima kasih bang, jaga rezeki untuk kita. Alhamdulillah. Jadi masing-masing boleh tak cakap terima kasih?